Guys, cuba korang tengok daripada ayat 88 surah At-Taubah pada halaman 201. Apabila Allah menggunakan perkataan jihad, tetapi Allah mengawalkan bi amwalihim daripada wa anfusihim. Dia macam pelik. Patutnya jihad yang lebih baik, bukankah jihad ini melalui diri kita sendiri, seperti mana sahabat-sahabat kita yang berada di Timur Tengah? Bukankah itu adalah jihad yang terbaik? Tetapi kenapa Allah awalkan dengan harta, amwal? Kenapa Allah mengawalkan perihal ini? Dekat sini, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, adakah kita banyak menginfak dan sedekahkan harta kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak salah untuk kita beli dekat bazar Ramadan sampai RM50 ataupun RM100 sekali keluar dekat bazar Ramadan, habis amount yang banyak. Tetapi kita allocate sedikit nilai harta kita pada bulan Ramadan ini, at least beberapa ringgit di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kata Allah, untuk mendapatkan nikmat yang penuh keberkatan, nikmat yang sentiasa cukup, dengan kalimah al-khairat di penghujung ayat ini, nak dapatkan kebaikan tersebut adalah kita sebanyak mana kita mengeluarkan nikmat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak kita infak, makin banyak kesenangan yang Allah akan berikan kepada kita. Macam mana nak dapat khairat ini? Khairat ini dikatakan ada dua punca utama untuk kita dapatkan kebaikan. Yang pertama adalah tatkala kita mendapat kesenangan, kita bersyukur dengannya, dan tatkala kita berada dalam kesusahan, kita bersabar dengannya. Inilah dua kunci untuk mendapatkan al-khairat.